Pergi lantaklah mana ahli waris kata kita ni kebulu harta ke, dia kata kita ni tamak ke, jangan dengar ayat-ayat yang sebegitu. Bila mana berlakunya kematian, lambat urus harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Saya tak tahu tuan-tuan tunggu apa. Kenapa tunggu sampai 2-3 tahun? Tuan-tuan tahu ke tidak, pergi pejabat tanah, summit hari ni bukan boleh dengar besok. Kes banyak. Kalau tuan-tuan tunggu 2-3 tahun, 2-3 tahun ni macam-macam boleh jadi, betul tak? Maka bila mana berlakunya kematian, tuan-tuan hati-hati, maka dia akan berlaku lapisan yang seterusnya. Berlaku lagi kematian, lapisan yang seterusnya. Maka amat rumit sekali untuk kita selesaikan. Saya bimbang lalas sekali, tuan-tuan akan jadi fed up, tuan-tuan dan puan. Sebab itu penting. Mati hari ni, minggu depan dah boleh bergerak. Mati hari ni, dah boleh start kumpul apa-apa harta yang dimiliki oleh si mati. Pergi lantaklah mana ahli waris kata kita ni kebulu harta ke, dia kata kita ni tamak ke, jangan dengar ayat-ayat yang sebegitu. Lantak ikhlas lillahi ta'ala, aku buat ini kerana tuntutan agama. Selesai. Sebab yang duk mengata tu kadang-kadang tuan-tuan dia tak belajar. Kan? Ayat kadang-kadang salah faham di antara kita. Tapi kalau belajar, faham, insya-Allah tuan-tuan dan puan selesai. Kan? Benda boleh settle. Patutnya dibuat awal. Sebab waktu itu adalah waktu kesedihan. Waktu itu semua tawaduk, redha semua sekali. Lepas tahun, pakat naik tanduk, hilang habis tawaduk redha tadi ni. Yang pakai kopiah, baling kopiah dia. Yang pakai serban, luruh habis serban. Kenapa? Sebab nampak harta ni banyak sangat. Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan.